A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-11 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan makharijul huruf, makhraj huruf, tempat-tempat keluar huruf. Dalam episod yang lepas kita dah baca dah al-halqu, al-lisan dan asy-syafatan. Dalam episod kali ini kita akan sambung pada makhraj al-khayshum, iaitu rongga hidung. Jom kita buka kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Rongga hidung adalah bahagian pangkal hidung dari dalam dan terdapat satu makhraj sahaja, iaitu al-ghunnah ataupun dengung. Makhraj ini diterangkan dalam hukum nun dan mim bersabdu. Halaman seterusnya disertakan jadual makhraj huruf umum dan khusus. Jika kita lihat yang kelima, al-khayshum, rongga hidung. Huruf yang keluar daripada rongga hidung ini melibatkan al-ghunnah, dengung. Pada halaman ke-113, hidung, rongga hidung, makhraj dengung atau ghunnah disertakan gambar rajah. Dengung ni maksud dia apa? Bunyi yang sentiasa mengiringi huruf nun dan mim dalam semua keadaan. Hanya tempoh bacaannya berubah-ubah mengikut keadaannya, sama ada izhar, idgham atau selainnya. Sebab nun dan mim ni masya-Allah disertakan dengan makhraj al-khayshum. Kalau kita tutup hidung, mesti tak boleh nak sebut nun dan mim. Sebab nun dan mim ni memang makhrajnya juga melibatkan al-khayshum, iaitu hidung, rongga hidung, yang mana makhraj untuk dengung dan ghunnah. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 016 718 2825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.